Okey, jangan tengok video X50 ni kalau korang syok sangat nak dengar pujian kosong. Okey, X50 ni ada 3 benda yang aku suka, and then ada 2 benda yang aku sakit hati lah bila pakai SUV ni tiap-tiap hari atas jalan. Okey, kita start dengan 2 benda yang aku kurang suka lah dengan X50 ni. Okey, yang pertama, okey, ruang dalam dia, belakang dia, okey. Okey, untuk member-member ataupun family-family yang memang tinggi macam zirafah, okey, sini dia punya legroom memang tak sesuai. Okey, legroom dia sempit. Okey. Legroom dia sempit. Okey, yang first tadi pasal legroom dia. Bila jalan jauh, kalau family ada family yang memang tinggi macam zirafah, memang legroom dia tak selesa. Okey. And then yang second pula, yang kedua, okey, screen X50 ni. Screen X50 ni kadang-kadang dia lagging. Tapi salesman mana nak cerita pasal benda-benda macam ni, okey? Janji dia let go je kereta, lepas semua dia pandai-pandai lah customer. Tapi kenapa sampai sekarang orang masih berebut nak beli X50 ni? Okey, ini 3 benda yang aku suka dengan X50. Okey, masuk part yang best, okey, enjin dia. Enjin dia ni 1.5. Okey, 1.5. Ini memang jalan tau. Bila dekat highway nak potong lori, memang smooth. Okey. And then luaran dia pula memang super nice. Especially kalau ambil variant yang flagship ni. Okey. Ni memang design memang ni dia tak akan makan zaman punya. Okey, sebab apa? Okey, X50 ni dia compact SUV tau. So bila compact SUV, bila masuk bandar, okey, dengan compact SUV macam ni, nak celah pun senang, nak pergi parking mall yang sempit pun senang. Cuma satu je lah, suspension dia ni dia agak keras lah. So bila kalau macam contoh ada jalan lubang-lubang kan, memang gegaran dia memang rasa sampai ke pinggang tau. Suspension dia tak selembut macam SUV yang besar lah. Tapi ni kalau cornering, memang dia cengkam. Sebab dia kecil sikit. So wheelbase dia kecil sikit. So bila cornering tu, dia ni memang cengkam SUV yang compact macam ni. Okey, mana-mana yang masih lagi tengok saya punya video, jangan lupa guys subscribe saya punya channel. Okey, nanti kita akan review benda-benda yang best lagi dekat model Proton seterusnya. Alright. Tengok boot space dia pun luas jugalah. Yang ni boleh muat lebih kurang dalam 3 luggage, 4 luggage yang besar punya. Okey, tapi kerusi pun dia boleh baringkan. Okey, reality check. Okey, untuk X50 ni, SUV ni, kalau ambil loan 9 tahun pun lebih kurang dalam 1,100 lah. Kalau 10% DP. Okey. Minyak, fuel consumption, jangan harap yang ni jimat macam kereta sedan lah. Okey. So kalau kaki korang jenis yang kaki berat punya, tekan, memang petrol station lah kawan baik anda. Okey, kesimpulan dia, okey, X50 ni dia memang padu, tapi bukan untuk semua orang. Okey, jangan lupa subscribe saya punya channel guys. Okey, minggu depan kita review kereta-kereta yang lain pula. Alright. Tapi kita mostly sekarang ni kita fokus Proton punya brand sahaja. Okey.